Pernah tak terfikir emas ni laku ke di mana-mana? Kalau kita bawa ke luar negara, masih boleh guna ke? Saya nak kongsikan satu kisah benar yang saya dengar sendiri daripada mentor saya. Ada seorang kenalan beliau dari Aceh zaman 1990-an dahulu. Masa perang Aceh, dia terpaksa lari ke Malaysia. Masa tu tuan-puan, dia tak bawa apa-apa pun. Cuma emas barang kemas, lebih kurang 20 gram yang ibunya bekalkan. Itulah satu-satunya harta yang dia boleh bawa masa meninggalkan tanah air dia, tuan-tuan. Sampai Malaysia, dia gadaikan emas itu untuk dapatkan modal berniaga. Alhamdulillah, bisnes dia menjadi, tuan-tuan. Dan akhirnya dia tebus balik emas yang sama. Hari ini, tuan-tuan, dah lebih 30 tahun emas tu masih dia simpan, tak pernah pun dijual. Dia kata inilah harta pertama yang selamatkan hidup dia, tuan-tuan. Inilah kehebatan emas. Bawa ke mana-mana pun nilainya tetap laku. Sebab emas ni bukannya duit tempatan, tapi duit antarabangsa, tuan-tuan. Kalau duit ringgit, belum tentu ada negara nak terima, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, emas diterima seluruh dunia. Jadi kalau bersedia dari sekarang mulakan simpan emas, saya boleh bimbing tuan-puan satu persatu untuk mulakan tabiat menabung emas. Tuan-puan dah jelas penjelasan saya, tuan-puan boleh tengok video yang saya pin di bio saya untuk mulakan tabungan emas. Semoga bermanfaat.